Oh, mana? Oh, Bazar Ramadan. Beli apa? Roti jam. Oh, tidak nak. Kau tahu tak cerita hari semalam? Cerita apa? Ada rumah kat lorong kita tu nak kena pecah masuk. Ya? Ya, ada dah rakaman CCTV. Dia orang hantar kat dalam grup taman kita. Aku pun dah risau sekarang ni. Dekat-dekat nak raya ni. Lorong kita tu semua balik kampung raya. Yelah. Aduh. Tapi push. Rela buat apa kat sana? Oh. Mana? Beres? Beres dah. Amin. Assalamualaikum cik. Salam. Ada apa tadi? Oh, kereta rosak, tak hidup tadi. Oh. Jadi kita bagi bantuan lah hidupkan. Oh, jumper ni lah. Oh. Ni daripada mana? Di bazar. Daripada Gaza. Oh. Cik, saya nampak tadi box ni tulis APK Ya, betul. Buat apa ni? Oh, RPK ni maksud dia Rela Petrokit. Oh. Kami daripada Rondaan Komuniti memang akan buat RPK ni. Oh. Dalam buat RPK ni terdapat alat-alat bantuan awal lah. Contohnya seperti flashlight, jumper, multi-tool, triangle, first aid, dan macam-macam lagi alat bantuan awal yang dibekalkan dalam buat RPK. Cik ada buat rondaan komuniti juga kan? Ya, betul. Kalau macam tu, boleh tak saya minta nombor kontak cik? Boleh? Okay. Apa hasil dah? Jom. Ya, saya pergi dah cik. Assalamualaikum. Banyak pecah rumah apa Salam. semua. Salam tu. Dari mana? Kita orang baru balik buat kejut sahur. Bulan-bulan puasa ni sambil-sambil kita buat rondaan komuniti, kita adakan program kejut sahur. Okey. Hati-hati. Hati-hati petugas tu. Kau tengok tu. Rela tu. Anda katalah ada rompakan bersenjata. Dia orang boleh handle ke? Sekurang-kurangnya rondaan komuniti tu diorang boleh mencegah jenayah. Dalam penjenayah nak rompak kawasan tu, ada anggota rela meronda. Dia tak jadi niat dia nak rompak. Tak ada keperluan pun sampai tahap macam ni, Rela. Saya mengisytiharkan bahawa tarikh Hari Raya Puasa Kata balik lambat lagi. Ya, kita balik hari ni. Aduh. Kenapa? Baik air yang awak tadah tadi tu, saya tak tahulah dah tutup ke belum. No, saya kau no. Boleh tolong aku tak? Kau pergi kat rumah aku sekejap. Aku terlupa nak tutup paip air kat dalam bilik air tadi. Kau balik kampung juga? Boleh minta tolong Rela tu. Tadi kan kau ada ambil kontak dia orang. Bukan kau benci Rela ke? Rela ni punyalah bagus diorang ni. Ronda kawasan kita taman kita. Lagi kau nak fitnah dia macam-macam. Rela ni dah banyak berbakti pada masyarakat. Kau kan nak agak hari tu. Okey, aku bagi kau nombor telefon. Kau cakap sendiri dengan dia. Ya. Aku ke dia orang sendiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa call ni? Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat Hari Raya, cik. Selamat Hari Raya juga. Paip air dalam bilik air saya tu dah tutup. Abang Rela kan ada. Ya, Abang Rela kan ada.